Jadi perbincangan kita hari ini tuan-tuan ialah mengenai penghalangan ni disebabkan oleh waris-waris. Sebenarnya tuan-tuan penghalangan ni juga disebabkan oleh waris itu sendiri. Ya? Selain disebabkan oleh waris lain, dia juga akan disebabkan oleh waris itu sendiri. Ada 3 jelaskan sekejap lagi. Ya? Kemudian ada juga yang dalam bentuk jadual macam ni. Ya? Jadi perbincangan kita hari ini tuan-tuan ialah mengenai penghalangan ni disebabkan oleh waris-waris. Sebenarnya tuan-tuan penghalangan ni juga disebabkan oleh waris itu sendiri. Ya? Selain disebabkan oleh waris lain, dia juga akan disebabkan oleh waris itu sendiri. Ada 3 sebab. Yang pertamanya tuan-tuan, waris itu contohnya anak kandung bunuh ayah kandung ni. Anak yang membunuh ayah itu tidak layak, digugur hak dia walaupun dia waris, ya, walaupun dinamakan waris, tetapi dia terhalang disebabkan dia membunuh, dan malah di bawah mazhab Syafi'i kita menyebabkan kematian pun tidak boleh mewarisi. Itu banyaklah contohnya, kita dah bincang sebelum ni kan, bab pembunuhan yang Rasulullah kata al-qatilu la yarisu, orang yang membunuh itu tidak boleh mewarisi, ya. Sama ada membunuh secara sengaja, secara tak sengaja, ataupun membunuh menyerupai sengaja. Itu dalam bab jenayah lah tuan-tuan. Namun di bawah mazhab Syafi'i kita, berbeza dengan mazhab lain, ya. Mazhab Syafi'i kita, walaupun bukan orang tu membunuh, tapi dia menyebabkan kematian. Banyaklah kan, kita dah bincang sebelum ni. Antaranya anak gali lubang, ayah jatuh dalam lubang tu. Anak yang gali lubang tu tak boleh mewarisi harta ayah. Itu antaranya lah tuan-tuan. Juga disebut sebelum ni, anak tu bawa kereta, ayah duduk sebelah, accident. Itu ada perbincangan lah, ya. Menyebabkan ayah mati, maknanya anak yang bawa kereta tu tak boleh mewarisi harta ayah. Kita dah bincang sebelum kan. Cuma di negara kita ni ada undang-undang apa pun dapatkan pengesahan di mahkamah syariah, ya. Yang keduanya tuan-tuan, berlakunya murtad. Anak tu murtad sebelum ayah mati contohnya, ya. Tapi kalau murtad sebelum tu dia layak lah. Selepas tu dia layak lah. Kalau sebelum ayah mati dia murtad, tak layak dengan pusaka. Tapi kalau murtad selepas, dia layak lah, ya. Tengok pada ketika ayah tu mati ataupun orang yang punya harta tu mati. Yang ketiganya hamba. Hamba ni tak layak, ya. Dia sebabkan diri sendiri, maknanya tiga golongan ni tadi tidak boleh mewarisi harta pusaka. Perbincangan kita pada pagi ini ialah mengenai yang dipanggil halangan saksi, iaitu halangan yang disebabkan oleh waris-waris lain. Ada 2 kategori tuan-tuan. Yang pertama disebut sebagai halangan sebahagian, yang disebut sebagai al-hajbu nuqsan, ya. Yang keduanya halangan sepenuhnya. Dia terhalang sepenuhnya daripada mendapat harta pusaka, ya. Mari kita lihat tuan-tuan, apa yang dipanggil halangan itu. Ini kalau mungkin kita dah bincang dulu lah. Dalam hukum faraid ni tuan-tuan, bila si mati ni ada bapa, ada anak lelaki, cuma ini sajalah, ya. Ini saja warisnya. Maknanya bapa dan anak lelaki itu menjadi penghalang, menjadi pendinding, ya. Itu penting tu. Bagi bila kita nak uruskan pusaka, kena lihat orang tu ada anak lelaki ke, ada bapa ke, atau tak ada, ya. Kalau ada salah seorang pun dia boleh menghalang, ya, daripada waris-waris lain dapat bahagian. Jadi waris yang dapat cuma 6 orang ni saja, ya. Ibu, bapa, suami atau isteri, anak lelaki, anak perempuan. Tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan pergi pembicaraan pusaka, akan ditanyalah. Kalau kematian tu contohnya isteri ataupun ibu ataupun bapa, isteri tu, arwah tu ditanya berapa kali kahwin. Itu antara soalan, berapa kali kahwin. Sebelum kahwin ada anak tak? Soalan pelik, sebelum kahwin, faham kan? Sebelum kahwin ada anak, maknanya ada anak luar nikah lah. Bagi perempuan, saya nak ulang sekali lagi tuan-tuan, mungkin banyak di antara kita ni, ini berlaku tuan-tuan, ni dalam masyarakat kita yang baru-baru ni, ialah diberitakan kepada kita 17,000
anak-anak kita ni mengandung luar nikah, tuan-tuan. Ya. Jadi anak tuan-tuan yang lahir luar nikah itu ialah anak dia waris hanya kepada sebelah ibu dia saja. Ya. Walaupun tuan-tuan lelaki dan perempuan itu berkahwin, ada orang dibin kepada bapa ni tadi. Dia tak jadi dah anak kandung, dia jadi anak tak sah taraf, ya. Maknanya hanya waris kepada sebelah ibu dia saja. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau yang meninggal tu lelaki, walaupun dia ada anak tak sah taraf ataupun anak luar nikah, bukan waris dia. Ya. Sebabnya kalau perempuan meninggal, ditanya, perempuan ni sebelum kahwin ada anak ke tak ada anak? Sebab ini berlaku tuan-tuan, ya. Biasanya anak yang begini tidak dimasukkan dalam senarai waris. Ialah, ini yang dipanggil sembunyi waris yang berlaku. Banyak berlakulah dalam masyarakat kita, yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil perhatian bahawa kita tidak boleh menafikan hak dia. Ya? Tapi maklumlah, anak ini biasanya orang ambil anak angkat, kan? Sebabnya orang yang ambil anak angkat, saya nak pesan banyak kali tuan-tuan. Ya? Kita tidak boleh pisahkan dia dengan ibu bapa biologi dia. Sebab ibu bapa biologi ni, kalau anak tak sah taraf tadi, ibu dia lah. Banyak orang kita tuan-tuan bila ambil anak angkat, tak mahu saya sebut ya tuan-tuan. Mungkin ada orang marah saya lah. Tapi saya kena sebut. Banyak ataupun ramai orang kita berpersepsi bahawa anak tak sah taraf ni tak ada waris. Dia kata macam tu. Waris siapa? Sebelah ibu je. Maknanya adik-beradik si ibu. Tu. Adik-beradik si ibu. Yang waris dia juga. Mak dia waris. Itu tuan-tuan. Ya? Yang keduanya apa dia? Yang seterusnya ditanya dalam masa percaraan tu ialah suami berapa kali kahwin, isteri berapa kali kahwin. Ya? Kemudian ditanya anak berapa orang. Kan? Yang di sini tuan-tuan nampak seorang anak lelaki, seorang anak perempuan saja, kan? Dia kata, Tuan Haji, kami ni adik-beradik saja 20 orang. Mak ada 2, kan? Itu biasalah, kan? Jadi, ya, kita kena masukkan senarai waris tu. Okey, saya nak menyorot kembali tuan-tuan. Mungkin kita dah bincang sebelum ni yang disebut dalam surah Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ini pun tuan-tuan banyak juga berlaku kekeliruan bahawa orang kita ni bila nak bagi pusaka, dia kata apa? Kami dah setuju sama rata, tak perlu faraid. Tu ayat-ayat tu saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan banyak kali. Apapun tuan-tuan, apa yang disebut tadi tu dalam surah ini ayat 11 dan 7 tadi tu, ianya adalah ketetapan daripada Allah yang wajib kita laksanakan. Ya? Hukum faraid ni tuan-tuan, dia automatically berkuat kuasa sebaik saja berlaku kematian. Ya? Maknanya kalau berlaku kematian, waris-waris ni wajib ikut hukum faraid. Nak sama rata boleh tak? Boleh. Tapi wajib tahu bahagian masing-masing terlebih dahulu. Ya? Saya nak ulang banyak kali. Ini pun satu perkara yang menjadi cabaran dalam kita menguruskan tu pusaka. Lebih-lebih lagi apabila ada anak lelaki, ada anak perempuan sebagai contoh ni. Biasanya orang kita nak sama rata, kan? Tetapi ini adalah ketetapan yang disebut dalam Quran tadi itu. Allah telah mensyariatkan pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ya? Kalau kita nak sama rata, kena dapat persetujuan siapa tuan-tuan? Dapat persetujuan lelaki. Sebab lelaki kena tolak bahagian dia. Itu kaedah. Ya? Ini saya nak ingat banyak kali lah. Sudah tu bincang lah. Okay? Dalam ayat 11 juga tuan-tuan disebut anak perempuan kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3, kalau seorang 1/2. Jadi anak-anak ini tuan-tuan akan mempengaruhi, ini yang disebut sebagai halangan sebahagian. Ya? Apabila si mati tu ada anak, ibu dan bapa dapat 1/6, iaitu halangan terhadap seseorang daripada mengambil bahagian mereka. Yang paling banyak bahagian mereka akan berkurang dengan sebab-sebab tertentu yang telah diletakkan oleh syarak. Antaranya disebabkan oleh anak. Tengok ya, bahagian ibu. Tengok ni, bahagian ibu. Bahagian ibu tuan-tuan, kalau dia tak ada anak, ibu ni dapat 1/3. Ya.
Ini bagi orang yang tak ada anak. Ibu dapat 1/3. Tapi the moment orang ni ada anak, kalau ada anak, dia baik berbeza. Ini ada anak tengok. Ada anak, dia berbeza. Ada anak, ada saja anak, ibu dapat 1/6. Maknanya, anak itu menghalang ibu dapat 1/3. Jadi, ibu ni ada dua pecahan, 1/6 dan 1/3. Walaupun nanti ada pandangan sahabat mengatakan bahawa ibu ni juga dapat baki 1/3. Itu nanti perbincangan lain lah. Ini yang disebut dalam Quran, tuan-tuan. Bukan sebarangan. Orang tanya saya, mana dapat pecahan-pecahan ni? Dalam Al-Quran. Dan ditafsir oleh ulama. Okay? Namun begitu, tuan-tuan, adik-beradik juga. Adik-beradik juga memengaruhi bahagian ibu. Di sini, si mati ni tak ada adik-beradik, ataupun seorang adik-beradik masih hidup, ibu dapat 1/3. Tetapi kalau si mati tu ada adik-beradik lebih pada seorang, ibu dapat 1/6. Itu sebabnya, tuan-tuan, bagi pusaka ni jangan ikut akal kita, tak terfikir kita, tuan-tuan, tak sampai akal kita. Sebab pecahan-pecahan ni semua daripada Al-Quran. Okey. Ini nanti pembincang kemudian lah. Okey. Dalam surah An-Nisa ayat 12. Kalau mati isteri, isteri meninggal, suami dapat 1/2. Kalau isteri tu tak ada anak. Itu sebabnya. Itu bukan semestinya bersama suami isteri tu. Kalau isteri tu ada anak lain sebelum, kalau isteri tu kahwin sebelum ada anak dengan orang lain, itu dia ada anak lah tu. Ataupun tadi, isteri tadi ada anak luar nikah. Tu. Kebanyakannya disembunyikan. Ini berlaku dalam masyarakat. Saya nak peringatkan kepada tuan-tuan lah. Supaya kita berhati-hati dengan pembahagian harta pusaka. Tengok apabila orang itu ada anak, isteri ada anak saja, ada saja anak, suami dapat 1/4. Maknanya, anak itu mengurangkan bahagian suami. Begitu juga bahagian isteri. Kalau berlaku kematian kat atas suami, isteri dapat 1/4. Kalau suami tak ada anak. Tapi kalau ada anak, ada anak, isteri dapat 1/8. Itu kalau seorang. Kalau lebih pada seorang, maknanya bagilah. Sama rata. Sebabnya bagi isteri, jangan terkejutlah. Ada tiba-tiba suami meninggal, ada isteri baru. Saya akan sebut, tuan-tuan, ini kes banyak berlaku lah. Banyakkan kes berlaku, isteri ni tahu bahawa suami tu ada isteri lain. Jadi macam mana kaedah dia? Masih hidup ni, sementara kita masih ada diberi peluang, buatlah perancangan, buat hibah. Saya banyak kali pesan, tuan-tuan, saya pesan ni bukan apa, supaya besok bila berlaku kematian, baru tahu ada waris lain. Berlaku. Banyak berlaku kan, tuan-tuan? Ambil perhatian. Okey. Kalau lupa saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, boleh terus WhatsApp saya. InsyaAllah kita cuba bincang lah. Kalau sempat lah, tuan-tuan. Sebab ada case study saya nak bincang dengan tuan-tuan pada pagi ni. Biasa saya tak bawa case study, hari ni kita tengok case study. Macam mana nak selesaikan permasalahan yang berlaku. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 12 juga disebut bahagian adik-beradik seibu. Ini saya kata tadi, kalau si anak tak satarah tadi tu, berlaku kematian, dia tak ada anak, berlaku dia tak ada, ialah orang kata waris lain tak ada, tuan-tuan. Bagi anak tak satarah ni, dia biasanya waris dia seibu ni tadi, adik-beradik seibu, ibu dia. Jadi inilah, tuan-tuan, yang perlu kita lihat. Jadi seibu ni, kalau ada seibu, walaupun saya sebut tadi dalam Al-Quran, bahagian lelaki dan perempuan itu 2:1, tetapi lelaki dan perempuan seibu ini sama bahagiannya, 1/6, 1/6. Itu ketetapan daripada Allah. Kalau dua orang dah lebih, 1/3. Sama bahagian dia di sini, tuan-tuan, lelaki dan perempuan. Lain adik-beradik lelaki dan perempuan semua 2:1. Tetapi di sini, lelaki dan perempuan sama bahagian dia. Anak 2:1, anak lelaki dan perempuan. Cucu anak lelaki dan perempuan 2:1. Cicit lelaki perempuan 2:1. Kecuali
adik-beradik seibu. Sama bahagian. Ya? Oh, ada pengecualian. Okay. Next one. Ini dalam surah An-Nisa ayat 176. Ada 3 ayat tuan-tuan. Dalam surah An-Nisa ada 3 ayat. Ayat 11, ayat 12, ayat 176. Pecahan-pecahan ini semua dalam ayat-ayat ini. Ya? Ada 9 orang yang Allah sebut berapa bahagian mereka. Tuan-tuan tengok perlahan-lahan. Supaya tuan-tuan dapat lihat bahawa hukum faraid ini tuan-tuan jangan kita ambil mudah. Saya tunjuk perlahan ya. Yang dipanggil halangan sebahagian, dan kemudian kita bincang halangan sepenuhnya. Iaitu halangan sepenuhnya al-hajbu hirman, iaitu penghalangan secara mutlak. Menghalang secara mutlak waris-waris tertentu dapat bahagian mereka. Ya. Walaupun ada 25 orang tadi tu, tidak semua akan dapat satu masa. Mari tengok tuan-tuan perlahan ya. Saya tunggu dia punya step by step. Tuan-tuan tengok, fokus kat sini. Fokus kat sini. Okey. Dalam Al-Quran tuan-tuan, ini yang disebut sebagai waris fardu. Salah seorang di antara 9 orang tu, iaitu saudara perempuan seibu sebapa ataupun adik-adik perempuan seibu sebapa. Kalau ada seorang dapat 1/2. Jadi sebapa juga. Sebapa juga dia dapat 1/2. Tadi seibu sebapa kan. Sebapa juga dapat 1/2. Okey, tuan-tuan tengok baik-baik . Kalau ada dua-dua macam mana? Macam mana? Bila ada dua-dua, tengok tengok. Bila ada dua-dua, dia tak boleh dapat 1/2 dah yang sebapa ni. Dia dapat 1/6. Maknanya tuan-tuan, perempuan yang seibu sebapa ini, dia lebih utama daripada sebapa. Ya? Perempuan ni, kalau berapa ramai pun tuan-tuan, bahagian dia 2/3. Itu maksimum. Kalau 1/2 tak boleh lah. Habis lah kan. Tengok. Next one. Supaya tuan-tuan lebih pening lagi lah pada pagi ni. Boleh tak apa tuan-tuan. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan bahawa hukum faraid ini jangan kita ambil mudah. Tengok macam mana. Tadi saya kata saya kata seorang perempuan seibu sebapa dengan seorang perempuan sebapa dia dapat bahagian kan. Sekarang seibu sebapa ni ada 2 orang. Dia dapat 2/3. Yang sebapa itu tak dapat. Maknanya terhalang sepenuhnya. Boleh agak-agak kita sampai akal fikiran kita tak? Logik akal boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Semua ini tuan-tuan disebut. Kita petik daripada Al-Quran kemudian ulama buat pentafsiran. Okey, kita lihat seterusnya. Mari tengok tuan-tuan. Nampak tadi kata tak dapat. Sekarang ini tuan-tuan tengok macam mana keadaannya. Apabila ada lelaki di sini, tengok ada lelaki ni, dia membantu perempuan dia dapat bahagian. Tadi tak dapat. Oh, tuan-tuan macam mana itu sebabnya dalam kes ni tuan-tuan, dia ada 6 kaedah yang perlu kita pelajari. Yang pertama, dia kata kaedah pertama, semua ahli waris akan menghalangi halangan sepenuhnya kecuali 6 orang tadi tu. Ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. 6 orang ni tidak akan terhalang, wajib dapat bahagian mereka. Yang kedua, dia kata kaedah kedua, suami atau isteri tidak akan dihalang dan juga tidak akan menghalang waris lain. Tetapi, saya kata tadi, suami isteri itu bahagian dia akan berkurang disebabkan oleh ada anak. Ada anak saja yang menyebabkan suami isteri itu akan terkurang bahagian mereka. Yang ketiga, setiap ahli waris yang bersambung dengan si mati melalui ahli waris yang lain, adanya perantara, maka dia akan terhalang oleh perantara tersebut. Ini macam mana? Ini saya explain sikit. Kita pergi ke lain. Tuan-tuan tengok ini okey.
Okey, tuan. Bagi orang yang ada anak laki, anak perempuan, tetapi anak laki dan anak perempuan itu meninggal terlebih dahulu. Ya. Anak perempuan ada cucu, anak laki ada cucu. Cucu di bawah anak perempuan dipanggil zawil arham. Dia tidak mewarisi. Di bawah mazhab Syafi'i tak mewarisi, ya. Zawil arham. Tapi dalam mazhab Hanafi berbeza, tuan-tuan, ya. Sebab kita ni ada aturan dia, ya. Yang pertamanya waris fardu ataupun asbabul furud di bawah mazhab Syafi'i, ya. Kemudian asobah. Yang ketiganya kita baitul mal. Baitul mal dapat bahagian. Tapi di dalam mazhab Hanafi dia berbeza. Waris fardu dulu, waris asobah, kemudian zawi arham. Di bawah mazhab Hanafi baitul mal last sekali. Kita zawi arham last sekali. Itu ada beza antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, ya. Kita mengamalkan baitul mal ni jatuh nombor 3, baris dia. Jadi di sini, tuan-tuan, maknanya anak cucu laki, cucu perempuan di bawah anak laki tu waris, dapat bahagian mereka, ya. Dapat bahagian. Tetapi dengan adanya anak laki lain yang masih hidup. Contohnya orang tu ada 2 anak laki. Tadi 1 kan, anak laki seorang masih hidup, cucu-cucu ni tak dapat bahagian. Itu maknanya anak laki menghalang, ya. Cucu, walaupun cucu waris tadi kan, cucu di bawah anak laki, tapi ada anak laki, mana cucu-cucu ke bawah terhalang. Itu maknanya ada waris perantaraan, dia terhalang. Begitu juga tuan-tuan di atas, ya. Tengok. Dia di atas ni beza sikit. Di atas ni, kalau bapa meninggal, maknanya ibu dan bapa meninggal. Okey, ibu dan bapa meninggal, yang dapat bahagian cuma nenek sebelah ibu. Datuk sebelah ibu ni bukan waris, ya. Datuk sebelah ibu ni dia bukan waris. Datuk sebelah ibu tu dipanggil zawil arham, ya. Tak dapat bahagian. Tapi datuk sebelah bapa itu waris. Maknanya ada ibu dan bapa ini, tuan-tuan, semua terhalang lah. Tapi kalau tak ada bapa, saya kata tadi, nenek dan datuk dapat kan? Ada pengecualian di sini. Sebab ibu ni dia boleh menghalang, nenek dan datuk ni dapat bahagian. Nenek dan nenek, 2 nenek ni terhalang. Ini special case lah, ya. Semua ini saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini hukum faraid yang ialah kita tak boleh memakai akal kita untuk menentukan waris, ya. Semua ini adalah ketetapan, ya. Yang perlu kita hafal. Orang nak belajar faraid dengan hafal lah. Tuan-tuan, saya kata sebelum ni, tuan-tuan, orang yang jadi waris ni mesti melalui lelaki, ya. Contohnya sini bapa, tadi anak lelaki, adik-beradik lelaki, bapa daruslah bapa, tapi sebelah ibu ni dia berbeza, ya. Ibu ni dia perempuan, ibu, nenek moyang perempuan. Sini tak boleh lelaki. Belah ibu ni habis semua lelaki tak dapat. Tapi belah bapa macam mana belah bapa? Belah bapa begitu juga. Naik pada datuk, yes. Dia pecah lagi. Nenek, moyang perempuan, moyang lelaki. Tapi belah nenek ni, nenek ni moyang perempuan saja. Nenek perempuan. Dia ada case study yang pernah kami buat ialah macam mana 5 orang nenek boleh mewarisi. Ada kaedah itu, nantilah kita bincang. Okey, sebelah ni pula. Tengok macam mana dia panggil penghalangan tu. Saya kata tadi, tengok. Dia lelaki semua kan. Cuma yang first level ni, yes. Dia dapat perempuan, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Yang next level, dia lelaki. Contoh, seibu sebapa lelaki dapat pada anak saudara lelaki. Maknanya kalau ada ni, atas ni, bawah tak dapat lah. Jadi kalau tak ada, baru dapat. Cuma yang seibu ni sampai adik-beradik sahaja. Bawah-bawah tak dapat. Begitu. Okay. Next one kita tengok. Saya nak tunjuk kepada tuan bahawa lelaki. Ada sahaja bapa, maknanya terhalang lah. Tapi kalau tak ada bapa, boleh dapat kepada bapa saudara. Sebab saya kata tadi, orang yang tak ada anak, tak lelaki, tak ada bapa, dia boleh pergi kepada waris-waris lain. Sebabnya bapa tu menghalang. Begitu juga bapa saudara menghalang sepupu. Kemudian boleh pergi pada anak lelaki, kepada sepupu lelaki.
Lelaki. Ya. Kaedah keempat, penghalangan sesama ahli asobah. Asobah ni maknanya ialah asobah yang paling kuat lah. Contohnya ada anak lelaki, habis yang lain terhalang. Ya. Yang kelima, ahli waris yang dekat akan menghalang ahli waris yang lebih jauh. Maknanya ialah iaitu mudah faham lah kan. Yang mana dekat itu menghalang waris-waris jauh. Yang keenam, ahli waris yang lebih kuat akan menghalang ahli waris yang lemah. Si ibu sebapa tuan-tuan dengan sebapa, si ibu sebapa itu boleh menghalang sebapa. Bapa saudara si ibu sebapa dengan sebapa, bapa saudara si ibu sebapa itu boleh menghalang sebapa. Itu maknanya. Okey tuan-tuan, kita nak bincang mengenai kes tadi. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan pada pagi ini supaya kita dapat lihat berdasarkan kepada kes. Oh, ada soalan. Ada soalan, kita tengok soalan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, arwah lelaki meninggalkan isteri dan 2 orang anak perempuan. Selepas kematian baru ada ahli keluarga maklumkan bahawa arwah ada abang yang masih hidup. Tetapi tak tahu kat mana isteri dan anak perempuan, tak pernah tahu kecuali selepas dimaklumkan. Soalannya, perlukah isteri dan anak cari pakcik abang arwah, dan kalau perlu setakat mana usaha nak cari? Tuan-tuan, ini soalan ni biasa berlaku. Waris tak jumpa, tiba-tiba menjelma. Itu biasalah kan. Waris tiba-tiba menjelma. Dalam kes ni dia kata, ialah bagi orang yang ada anak perempuan. Kan suami mati, ada isteri, ada anak perempuan. Jadi kena carilah waris asobahnya tuan-tuan. Anak ni kalau anak perempuan seorang, bahagian dia 1/2, isteri 1/8. Ya, sebab ada anak, isteri dapat 1/8. Jadi ada baki, kita samakan berbawah dia 1/2, 1/8. Ya, maknanya ada 3/8 bahagian baki. Ya, 3/8. Jadi mana nak cari asobah dia? Dia kata ada abang. Macam mana nak cari? Antaranya tuan-tuan ialah kita boleh buat iklan lah. Kena usaha lah tuan-tuan ya. Kena iklan, kena cari. Kalau tak jumpa juga macam mana? Salah satu cara dia tuan-tuan, bahagian itu kita hantar ke amanah raya. Ya, hantar ke amanah raya. Sekarang ni kita boleh juga hantar bahagian tersebut ke Baitul Mal. Tapi melalui perintah mahkamah lah. Salah satu caranya ialah dapatkan perintah mahkamah yang mengatakan ialah waris tu tak jumpa, ataupun boleh juga dapatkan perintah anggapan kematian. Tetapi ialah anggapan kematian ni kena cari pula waris-waris dia yang lain. Ya? Jadi bahagian itu biasanya kita dapatkan perintah hantar kepada amanah raya. Jadi kalau nanti bila dah jumpa warisnya, jadi waris tu boleh tuntut di amanah raya, ya, ataupun di Baitul Mal. Itu yang saya diberitahu cara dia lah. Bagi waris yang tak jumpa, ataupun ada waris yang tak mau kerjasama, itu panggil waris enggan. Ya? Kan dua isu tuan-tuan dalam urusan pusaka ni. Waris tak jumpa, dah jumpa, tak mau kerjasama. Itu biasa. Jadi kita dapatkan perintah mahkamah, kita hantar bahagian dia ke amanah raya ataupun kepada Baitul Mal. Ya? Itu yang saya diberitahu lah. Wallahualam lah kalau ada cara lain tuan-tuan. Okey, mari kita lihat bersama tuan-tuan apa yang kita nak bincang pada pagi ni. InsyaAllah sempat kot ya. Mana pula file tu saya letak. Kena cari pula. Dah hilang pula dah. Kejap ada, kejap tak ada. Okey. Alhamdulillah. Okey, boleh nampak kan? Nampak kecil. Tak maaf lah. Saya kena besarkan sikit. Bos kita nampak pula ya. Skrin. Okey. Okey,
kes ini tuan-tuan, iaitu seorang mati, dia ada lebih kurang, tak silap saya ada 12 orang waris, ya. Diceritakan di sini, seorang itu mati meninggalkan bapa ni bunuh dia. Ya. Ibu, datuk sebelah ibu, 2 orang anak perempuan, seorang anak lelaki yang murtad. Tu ada sebab dia kan, murtad tu macam mana? Bunuh macam mana dia, tuan-tuan? Orang yang bunuh macam mana? Waris tak? Bukan waris. Orang yang murtad? Bukan waris. Seorang cucu lelaki daripada anak lelaki, 2 orang cucu perempuan daripada anak perempuan, saudara lelaki si ibu sebapa, dan anak saudara perempuan daripada saudara lelaki si ibu, bapa saudara sebapa dan sepupu perempuan daripada bapa saudara si ibu sebapa. Mari kita tengok tuan-tuan ya. Ini dia punya. Itu sebabnya tuan, bila kita berlaku kematian, ya, tuan-tuan kena buat apa ni, family tree, ya. Itu cara dia. Saya selalu minta, kalau waris-waris datang jumpa saya, boleh tak lukiskan saya family tree tu, ya. Sebab itu cara dia tuan-tuan. Jadi kita nak mengenal waris ni, cara mudah dia, pertama kita lukis ni. Lukis ya. Jadi sebelum kita nak kira, sebelum nak kira tu kena tentu waris dulu. Ini pembanyak berlaku kekeliruan lah, ya. Okey. Langkah pertama, kita tentukan tadi tu dulu, ya. Pertamanya, dia tuan-tuan, waris ni saya kata ada 3 kategori tadi tu. Apa dia? Waris fardu, waris asabah, waris zawi arham. Kita kena tolak le waris zawi arham. Waris zawi arham ni apa dia? Memang tak layak dapat di bawah mazhab Syafi'i, ya. Siapa dia? Tadi datuk sebelah ibu, dia tak dapat. Ya. Cucu perempuan daripada anak perempuan, kan tadi saya kata cucu perempuan daripada anak perempuan waris tak? Bukan waris. Dia terkeluar. Anak saudara perempuan daripada saudara lelaki seibu sebapa, seibu. Ada, boleh tak saudara seibu anak dapat tak? Tak dapat. Sampai saudara seibu saja. Sepupu perempuan, memang out. Dia perempuan, dia kalau sepupu perempuan, anak saudara perempuan, cucu saudara perempuan, memang tak dapat. Dia panggil zawil arham, ya. Daripada berapa orang tadi, daripada berbelah orang, tinggal 7 orang dia dapat, ya. Tapi daripada 7 orang tu kita tapis lagi. Tadi saya kata, dia kata apa? Bapa tadi membunuh anak dia. Orang bunuh dapat tak? Tak dapat. Murtad? Dapat tak? Murtad? Tak dapat. Nampak sebabnya tuan-tuan akan ditanya jugalah, ya. Ada tak berlaku perkara-perkara ini? Ada tak waris-waris yang murtad ataupun, ya. Cumanya di negara kita ni tuan, murtad ni saya tak pasti macam mana apa ni pengesahan murtad tu. Mungkin mahkamah syariah lah kot, ya. Saya tak pasti, ya. Saya belum ada kes lagi yang murtad ni melanda, cuma ini hypothetical sebenarnya kes lah, ya. Okey, seterusnya ada langkah ketiga. Ini sebabnya kita kena melihat tuan-tuan, ada waris yang terhalang, ya. Jadi dia kata adik-beradik lelaki seibu sebapa menghalang cucu lelaki, cucu lelaki dihalang oleh dihalang oleh cucu lelaki. Yang mana cucu lelaki tu dia jadi tuan-tuan terpenting, ya. Kalau tak ada anak lelaki, cucu lelaki itu dia boleh jadi penghalang. Kata kita bincang kan. Jadi dia halang semua bapa saudara semua putus, ya. Jadi cumanya waris tinggal ni sajalah, ya. Ibu dapat 1/6, 2 orang anak perempuan dapat 2/3, cucu lelaki jadi asabah. Itu sajalah waris-waris yang berhak, ya. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan? Ke macam mana? Faham ke? Ke makin pening ke macam mana tuan-tuan? Pening ke? Sebabnya itulah tuan-tuan saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan juga kepada saya lah. Jangan kita bahagia kaum faraid tuan-tuan ikut apa yang kita tahu, ya. Sebab inilah tuan-tuan yang berlakunya banyak kesilapan. Di antaranya juga pernah kami jumpa ialah ayah ni tuan-tuan, mak ayah ni dia ramai anak, dia ada 9 orang anak. Jadi salah seorang anak dia beri kepada orang lain. Ni isu dia. Bila beri kepada orang lain pula, orang tu dibinkan kepada dia, ya. Bila bin ni tuan-tuan, masalahnya
bila berlaku kematian ke atas ibu dan bapa mereka 8 orang ni tadi, dia tak bagi kepada seorang yang bin kepada orang lain tadi tu. Itu antara pemahaman orang kita yang silap berlaku. Dia kata kat sana tu bin lain tak layak. Tak, tuan-tuan ya, dia ada hubungan darah. Selagi ada hubungan darah, selagi itulah dia adalah waris. Macam mana pula tuan-tuan yang kahwin kat luar negara, ada isteri di luar negara, ada isteri di Malaysia, itu pun berlaku lah. Ya? Ataupun berlaku tadi orang hilang. Orang hilang ni tuan-tuan, dia orang hilang ni waris. Walaupun hilangnya lama, tuan hilangnya dah lama, MH370 tu kan, hilang dah lama kan. Tapi dia tetap waris. Selagi tidak dapat perintah mahkamah. Perlu dapat perintah mahkamah lah. Dah 7 tahun lebih kan? Lebih 7 tahun. 10 tahun dah. Boleh dapat perintah mahkamah ya. Waris-waris yang mungkin ada di sini, ataupun ada saudara mara, ataupun ada kawan-kawan kita, bagi tahu mereka. Dah boleh dapat perintah mahkamah yang dianggap mereka tu mati. Anggapan kematian ya. Kita boleh dapat sijil kematian daripada JPN. Selepas dapat perintah mahkamah tu, dapat sijil kematian, boleh urus pusaka dia. Tetapi sebelum tu macam mana? Dalam masa tempoh sebelum dapat perintah tu, dia adalah waris. Ya? Yang perlu kita uruskan harta mereka apabila dapat perintah mahkamah. Ya? Begitu juga tuan-tuan dalam kes yang baru-baru ni, ialah isteri ni bila kematian suami, dia uruskan harta pusaka suami, ya. Dah selesai, tiba-tiba baru tahu dia mengandung. Sebelum tu tak tahu pun dia mengandung, selepas. Jadi macam mana? Berlaku juga, anak dalam kandungan itu adalah waris, ini antara isu-isu yang berlaku. Sebenarnya banyak tuan-tuan dalam masyarakat kita ni, terlalu banyak kes yang kami nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya kepada kita ni yang masih ada kesempatan, saya nasihatkan pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, jangan ambil mudah. Kalau berlaku kematian ke atas saudara mara kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, pesan kepada mereka urus pusaka dengan segera. Walau macam mana pun memang ada cabaran, tuan-tuan. Tak boleh elak. Nanti kita bincang cabaran, antara cabarannya juga bukan saja waris-waris. Yang menjadi cabaran juga adalah undang-undang. Memang cabaran lah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi saya selalu lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai pembagian pusaka yang harta yang sukar kita pecah. Terutama apa? Terutamanya rumah. Ini selalu menjadi cabaran lah tuan-tuan. Memang setiap kali urusan pusaka, rumah ni selalunya menjadi cabaran paling besar untuk kami bahagikan. Tuan-tuan kena fikirlah. Memanglah kami boleh bagi beberapa solusi. Antaranya saya kata kita jual kepada salah seorang waris beri, ataupun yang keduanya jual kepada pihak ketiga, ataupun yang ketiganya ada orang dijadikan harta amanah. Tapi urusan lah pula kan. Okey, ada soalan di sini. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta dan hutang. Setelah dibuat kiraan, dapati hutangnya lebih besar daripada hartanya. Adakah hutangnya difaraidkan atau diselesaikan mengikut undang-undang bankrupt? Tuan-tuan, hutang ni ialah dia sebenarnya hutang ni tuan-tuan adalah tanggungjawab orang yang berhutang. Ini panjanglah cerita dia kan. Orang berhutang ni memang disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Panjang. Ayat yang paling panjang ayat hutang tuan-tuan. Satu muka surat penuh. Orang yang berhutang ni antaranya dia kena tulis, dia kena buat wasiat. Tapi kalau tak ada macam mana? Ada kes yang disebut di sini, hutang dia lebih banyak pada harta dia. Macam mana? Hutang tu nak difaraidkan ke? Tak ada tuan-tuan. Hutang tak ada faraid. Cuma-cumanya ialah waris-waris ni sebabnya ialah jadi
Ialah bukan satu tanggungjawab kepada waris nak selesaikan hutang si mati. Ya tuan-tuan. Tanggungjawab waris ni selesaikan hutang si mati menggunakan harta dia. Tetapi kalau dia ada hutang lebih daripada harta dia macam mana? Itu bukan tanggungjawab waris. Tapi kita kesian lah kan. Contohnya mak ayah kita masih ada hutang. Ialah saya ada banyak kes lah tuan. Terutamanya orang yang buat bisnes yang hutang juta-juta macam mana? Tak. Hutang kita pun Tuan Haji tak habis bayar. Macam mana? Saya kata sama-sama lah. Kita doa lah. Minta ampun. Dan berusaha tuan-tuan semuanya boleh kita bincang dengan pihak bank ataupun kita boleh dapat dipanggil haircut. Walau masih hidup pun kita boleh bincang lah sebenarnya. Saya pernah terlibat juga dalam urusan rayuan dan sebagainya. Bank ni boleh bagi sampai 30%, ada kalanya sampai 50%, diskaun. Boleh bincang lah. Tetapi itu waris-waris ni kalau buat hutang ni dia tak nak tuan-tuan. Waris-waris ni dia buat hutang ni dia tak nak. Kalau harta je dia nak uruskan kan. Itu dia isu dia. Tapi kita ni sebagai waris ataupun anak-anak ni usahalah. Itulah yang kita boleh buat. Macam mana tak? Kesianlah. Arwah ni tuan-tuan, orang yang berhutang ni tuan-tuan, kita dah mungkin ada asatizah sini yang telah pun menyebut bahawa orang yang berhutang ni roh dia tergantung. Saya nak peringatkan kepada tuan-tuan, bukan saja hutang tuan-tuan. Kena ingat ni, orang kita ni selalu ni lupa ni tuan-tuan. Hutang ni bukan saja makna kita hutang bank, hutang kawan, apa lagi? Pinjam duit dan sebagainya kan. Hutang kepada Allah, itu kena ingat hutang kepada Allah. Yang banyak orang kita yang lupa ialah terambil hak orang. Terambil hak orang. Terambil hak orang melalui pusaka. Itu pun dikira hutang. Buat rumah tak pakai surveyor. Bila pakai surveyor termasuk tanah orang. Macam mana tuan-tuan? Itu dikira hutang. Itu antaranya lah tuan-tuan untuk peringatan diri saya dan tuan-tuan dan puan supaya urusan pusaka ini jangan ambil mudah. Saya dah sebut pada tuan-tuan dan puan bahawa ramai di antara kita ni yang termakan hak orang, terambil hak orang, termakan harta yatim melalui pusaka. Sama-samalah kita audit tuan-tuan. Jadi perbincangan kita pada pagi ini ialah mengenai halangan yang banyak di antara kita ni mungkin tersilap pembahagian. Ada waris-waris yang sepatutnya dapat tetapi tak dapat. Ada patutnya dapat atau patutnya tak dapat. Inilah antara isunya tuan-tuan, apabila yang paling besar dalam masyarakat kita berlaku ni ialah sembunyi waris. Tak declare waris. Banyak ni berlaku. Banyak berlaku. Dan juga yang keduanya tak declare harta. Ini pun banyak jugalah. Supaya tuan-tuan ambil perhatian apabila ada harta pusaka, uruskan dengan segera. Sebabnya biasanya tuan-tuan, kalau urus dengan segera ni biasanya kurang masalah. Yang menjadi masalahnya apabila tangguh. Yang bertahun-tahun, 20 tahun sampai 30 tahun sampai 50 tahun. Zaman Jepun pernah lagi uruskan. Saya tu abad ke-17, abad ke-18 pun masih tak diuruskan lagi, ada berlaku. Moga-moga sama-sama kita dapat manfaat pada pagi ini. Yang silap, yang kurang itu adalah kelemahan saya, yang benar daripada Allah, wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.